Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya akan buat satu video pasal pelang U-Mobile, pelang family ya. Yang ni khusus untuk pelang family saja. Okey, mana-mana korang yang ada pakai nombor U-Mobile, pakai 3 nombor ke 4 nombor ke, pakai B ke, bulanan lebih pada 100, untuk menjimatkan duit korang boleh upgrade kepada pelang family. Okey, family ni pelang dia. Dia bagi 128 harga bulanan dia sekali cukai dalam 136 gitu lebih kurang. Kalau kita convert, kita bahagi dengan 4 nombor, jatuh RM34 sahaja untuk satu bulan, untuk satu nombor. Dia bagi data 1000 gig kongsi dengan 4 nombor. Biasa tak habis lah untuk kongsi tu. Ini pelan-pelan dia lah. Okey, kalau korang nak tahu, pelan ni dia gabung untuk satu B. Maknanya satu orang saja yang bayar. Contohnya korang punya ayah pakai, korang boleh topang atas nama ayah. Okey, satu lagi, kalau korang contohlah satu family ni berlainan nama. Okey, first kali korang kena convert dulu kepada nama main. Contohnya nama ayah korang ataupun nama suami ke, contohlah. Kena convert kepada nama main. Lepas convert, boleh masuk ke bawah dia 4 ni. Contoh, saya buat contoh lah. 1 nama isteri, 2 nama suami, lepas tu 2 lagi nama anak berasingan, contoh lah. Okey, nak buat main nama ayah, nama suami. Nama wife ni, nama anak 2 ni kena convert kepada nama suami, nama ayah. Okey, nak convert ni pergi kat U-Mobile Center, kata saya nak masuk 3 pelang bawah ni nama yang berasingan kepada pelang saya. Contohnya saya ni suami, contoh lah. Convert kepada nama yang sama, lepas tu masuk pelang yang ni. Satu pelang sahaja, ibarat RM34 sahaja untuk satu nombor. Okey, lepas korang masuk pelang ni, korang boleh apply telefon. Telefon macam mana? Contoh kalau kat dealer biasa, dia biasa telefon macam gini lah. Telefon ni korang boleh ambil secara percuma sahaja. Bulanan hanya bayar bil sahaja bulanan. Yang ni free. Ini untuk kategori telefon free lah. Dia ada banyak lagi telefon sebenarnya. Kalau pergi kat outlet U-Mobile Center terutamanya, nanti banyak lagi lah dia punya device dia. Bulanan bayar bil sahaja. Lepas tu yang ni di kontrak dia 2 tahun. Kalau korang ambil aspek besar lagi, harga lebih sikit lah. Nanti korang boleh tanya dekat outlet masing-masing macam mana dia punya perkiraan untuk package telefon. Kalau nak ambil telefon macam gini, memang tak perlu bayar lebih lah, bayar bil sahaja. Okey, untuk ambil telefon ni juga, korang boleh tengok korang punya tier. Tier ni maksudnya level. Dia bukan semua orang layak lah. Ada orang yang layak, ada yang tak. Nak tahu layak tak layak, pergi kat outlet tu lah. Outlet U-Mobile, check dulu sama ada layak ke tak. Kalau awak layak, boleh apply telefon. Percuma saja. Okey, kalau korang tak faham, boleh komen lah. Tapi kalau nak tanya pasal lebih-lebih lagi pasal family ni, boleh tanya dekat outlet masing-masing yang berdekatan dengan korang. Okey, pelang ni 128 sekali cukai 136 untuk 4 nombor. Bagi yang pakai B, nombor yang banyak lebih daripada 3-4 nombor, berbalik pakai pelang ni. Disarankan. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.